Sekarang ke apa? Dalam pukul 2.30. 2.30 kita orang jalan berdua je. Nak hilang. Kita orang nak pergi B5. Jangan tu lah. Jalan-jalan sikit. Mana anak? Tak ada. Anak kena tidur. Kita pergi kat jalan Masa-Masa Manis. Tengok boleh makan apa? Sahur. Sini ada kunafa. Tapi dia memang jadi saya tengok bentuk je. Takoyaki. Ini sup. Ini sup. Kita dekat B5. Cari topi. Rasa-rasa dia beli ke tak? Rasanya macam tak beli. Dia nak tengok je. Lama tak tengok muka saya pakai dekat. Boleh bang satu bang? Cuma cakap saya takkan beli. Rupanya dia beli. Cakap satu barang juga dekat B5. Dapat satu barang. Dari kita sampai JB tadi non-stop ya berbalas-balas bunyi. Berbalas-balas bunyi firework. Lama tak keket? Dah ada cap tak sangat tiba-tiba. Last pakai keket sebelum ada anak. Random tiba-tiba ada cap. Bahaya ada anak, senang cakap barang. Kita tengok hari ni habis berapa? Tak tahu. Baru kat B5 ni. Kalau ada Mikael ni dia suka ni. Dia akan stop berhenti tengok. Sekarang nak dekat pukul 3. Mostly kedai dah banyak tutup. Berjalan pun lewat Noah lah. Baliklah. Saya nak cari makanan yang sama kan. Tak, aku tengok. Tak, mamak tu. School. Baju kaftan tu. Macam Kedai barang ini. Barang pentingnya barang-barang ni. Masih dah tutup. Kedai makan pun kebanyakannya dah habis dah makanan. Tak bolehlah cari. Dia cari makanan sahur kat sini. Bukan anak. Sebenarnya dia satu. Ini semua ayam main apa? Tu boleh. Boleh tak panas dia bang? RM4 lah tak panas. RM4 lah tak panas. Yang kaki macam mana? Saya beli apa lagi? Beli berapa ni? Pau. Walaupun anak tak ada maksudnya anak kan? Yelah, beli apa nak? Kita beli ke Iron Man. Kita lagi satu beli durian. Kita happy. Tapi durian tu untuk ayah dia. Iron Man je untuk dia. Sekarang kita nak cari lauk sahur dari JB ni. Dekat Al-Safa. Lauknya ayam bawang sambal ada. Ayam bawang sambal. Yang kita beli apa kat Al-Safa?